3.35 petang, masih bersama dengan Papa Rock Ramli Sarip. Okey Papa, berdesup-desup pemanggil yang cuba menghubungi bilik siaran sekarang ni. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa baik, Alhamdulillah. Siapa ni? Busra MS. Okey, Double Rock. Double Rock. Okey, silakan soalannya untuk Papa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit lah tentang Boleh. pertanyaan yang sekarang ni. Saya cadangkan supaya membuat satu macam video klip. Oh, video klip. Ya, sebab apa? Okey. Tak dapatlah untuk dapatkan perkembangan yang Terbaru Papa Rock main kan. Okey. Kalau boleh kita buat itulah. Video klip InsyaAllah. Video klip supaya ya mesti laku punya lah. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak. Ni. Kalau boleh bawa yang lagu tu Jikalau berkasih tu. Okey. Itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa, kalau agaknya di kalangan penggemar anda, kalau nak mengetahui perkembangan terbaru atau apa sahaja tentang anda, agaknya bagaimana boleh mereka lakukan? Kita ada Facebook kita sebenarnya, tapi saya tak aktifkan. Ada saya punya PA ataupun company kita yang buat benda tu. Boleh cari, saya rasa Ruh Zaman. Ruh Zaman RUH. ROH Zaman, ZAMAN. Saya. Okey. Okey, kalau macam Papa sendiri kan melihat sekarang ini tiba-tiba kebelakangan ni 2-3 menjak ni kita lihat ramai yang persoalkan kebanjiran hati-hati Singapura yang cari makan dekat Malaysia ni. Kenapa? Macam pandangan Papa sendiri macam mana? Saya rasa secara jujurnya kita kena terbuka. Dia seperti pekerjaan juga. Saya rasa di sini bumi Allah, sana pun bumi Allah. Dan kalau kita tengok setiap hari orang daripada sini, daripada Johor misalnya, kira berpuluh ribu, ratus ribu bekerja di sana mencari rezeki. Okey. Dan lagi satu, kalau kita dekat seni tanpa sepadan, kalau benda yang baik, kita harus terimalah. Kerana pada tahun 60-an dulu, 70-an pun, atau time zaman filem-filem Arwah P. Ramli pun semuanya terhasil di sana. Jadi mungkin dah sampai waktunya penghijrahan itu berlaku. Dan saya rasa benda ni positif positif, dan sebenarnya dia pun boleh beri impact yang kalau artis tu ataupun siapa juga, kalau dia memberi kesan yang baik, yang positif, yang boleh memberi kita semangat dan sebagainya, saya rasa harus kita kena faham benda tu. Saya rasa begitu. Bagi saya tidak memandang ini satu benda yang terlalu. Saya menghormati apa juga keputusan, tapi bagi saya terpulang. Okey Bapak, kita terima satu kiriman SMS ini daripada Mazia Banting. Katanya, Papa Rock Ramli Sarip wacaya lu, apa perkembangan terbaru kini? Tadi Papa dah beritahu kan. Saya dan sebenarnya pada tahun hadapan insyaAllah awal, iaitu 9 hari bulan Februari, kita akan adakan satu konsert yang permulaan yang agak besar, iaitu bermula di Pasir Gudang, iaitu kumpulan Sweet Charity, Left-Handed dengan kumpulan May. Kalau benda itu akan berjalan dengan baik, semua penerimaan dan sebagainya, sokongan dan sebagainya, kemungkinan kita akan buat jelajah di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Saya rasa ini satu kombinasi yang agak menarik, kerana Sweet Charity adalah satu benda yang agak dah senior, jenama, dan Left-Handed juga ada jenama sederhana dia, maknanya umur, time dia, dan juga May adalah lebih muda sikit daripada kalian, daripada Left-Handed. Dan sebenarnya Left-Handed juga dipengaruhi oleh muzik-muzik Sweet Charity dulu dan sebagainya. Dan untuk mengadakan dengan satu pentas agak menarik lah. Di situ ada banyak warna sebenarnya. Saya Okey, mungkin Papa boleh betulkan sedikit keadaan ni, bila ramai yang rasa sebenarnya Sweet Charity dah berkubur, tapi sebetulnya Sweet Charity masih ada lagi sebenarnya terpulang bagi penganjur kalau diorang boleh bayar. Dan setiap daripada adik kumpulan Suji mempunyai pekerjaan yang tersendiri. Cik Rosli memang sepenuh masa dalam seni. Macam saya, Cik Rahman dia ada kerja dia. Ahmad pemain keyboard tu memang ada kerja di sini sebagai sound engineer. Mungkin yang 1-2 dah kembali ke rahmatullah. Jadi tapi kita masih mempunyai kekuatan yang tersendiri. Ada lagu-lagu, dan itu kita sebenarnya kalau diperlukan kita akan bersatu. Itu tak ada masalah. Dan bila bergerak, sama ada Papa Rock bergerak sendiri ataupun bersama dengan Sweet Charity, agaknya
bila nak menghasilkan dari sudut ini lagu ya, agaknya adakah mengkaji apakah selera semasa ataupun memang akan teguh dengan apa persembahan sebelum ini? Falsafah saya, kalau mereka undang saya bersama Sweet Charity, insya-Allah saya tidak akan nyanyi lagu Ramli Sarip. Oh begitu. Kerana saya menghormati mereka dan menghormati konsert tu. Kalau mereka undang Ramli Sarip, saya mempunyai satu kumpulan saya yang bernama Soul Journey, yang mana saya akan main daripada Ramli Sarip ke Sweet Charity. Itu tak boleh dipisahkan kerana saya sebahagian daripada Sweet Charity. Tapi kalau saya nak suruh Sweet Charity main Ramli Sarip, saya rasa tak, kurang adil, kurang manis. Itu antara sebab-sebab dia lah. Dan saya rasa Alhamdulillah buat masa ni mereka faham. Okey, rojak buah dekat sini. Sahabat kita katanya Papa bila nak pergi Ipoh, bila nak sampai Ipoh ni? Sebulan lepas dulu selalu pergi Ipoh. Tapi ni kali belum lagi kerana saya ada persembahan-persembahan yang bakal diadakan ni, jadi kena buat banyak latihan dan sebagainya. Okey. Dan biasa ini soalan ni saya rasa boleh kata klise juga. Kebanyakannya saya akan tanya bagaimana agaknya melihat keadaan ataupun kondisi industri hiburan tempatan sekarang ni. Ada yang kata dah macam nak menuju ke kiamatnya, ataupun ada yang kata okey je. Sebenarnya terpulang bagi orang-orang tu. Bagi saya boleh kadang-kadang dalam seni ni selalu ada merajuk. Tapi merajuk tu biasa. Sebagai manusia biasa ada merajuk, tapi tak boleh berterusan. Kerana kita tak boleh merajuk, kita merugikan kita sendiri dan industri itu sendiri. Saya rasa kalau kita rasa penat, kita berhenti seketika. Atau di persimpangan kita berhenti sekejap. Lepas tu kumpulkan tenaga dan semangat, tanya diri kau, apa yang kau nak sebenarnya? Kadang-kadang ada orang dia nak jadi pemain muzik, nak jadi pemain gitar yang baik, drama yang baik, penyanyi yang baik. Kadang-kadang banyak benda yang kena ditempuhi. Tetapi berbalik kepada itu, selain daripada bakat, harus ada disiplin yang kuat. Doa, restu daripada orang tua kita, itu main peranan yang penting. Dan selain daripada itu terpulang. Kadang-kadang benda itu tak boleh dipaksa-paksa sangat, tak boleh meminta-minta sangat. Kalau kita terlalu meminta jadi paksaan, saya rasa benda itu tak natural. Dan bagi saya terpulang, kita hidup harus banyak bersyukur dan berterima kasih. Kadang-kadang kita baru buat 1-2 album saja, kita nak raikan banyak benda. Kadang-kadang Tuhan beri kita awal, tetapi tahun-tahun yang akan datang tak ada. Kita terlalu nak minta sangat. Benda tu kadang-kadang kita kena sabar kemampuan kita. Di akhirnya juga dia di tangan selain daripada Allah Ta'ala. Dia di atas the people's power. People's power. Peminat yang meletak awak kat mana. Kadang-kadang awak tengok kat TV menarik, dengar kat radio sedap. Bila awak tengok dia live kurang menarik dan tak sedap. So benda-benda adalah rasa, dan kita tak boleh paksa. Dan bagi saya akan terus buat benda ni. Dan kadang-kadang jangan selalu nak yang manis. Kadang-kadang terlalu manis pun boleh jadi penyakit. Kadang-kadang mesti ada warna-warni dalam kehidupan. Resepi itu bagaimana agaknya? Maksudnya untuk nak sustain macam, ataupun nak tampil mungkin dilihat secara mungkin dilihat orang ramai macam ada X factor artis ni. Selain daripada dia ada bakat, disiplin, kreativiti itu amat penting. Dan tak boleh over kreatif pula. Bila kreatif kadang-kadang boleh nampak sumbang. Dan tak boleh dipaksa-paksa, tak boleh terlalu meminta-minta benda ni. Kadang-kadang awak boleh ada a very very good connection. Network sekarang macam-macam, awak ada Twitter, awak ada Facebook dan sebagainya. Memang awak boleh create awak, tapi nak cari ikut-ikut sekarang banyak. Tapi nak cari pengikut tu tak banyak sebenarnya. Sampai awak tahap 10 tahun. Sekarang awak ada setahun ini, awak buat album 2, awak dah 5 tahun. Nak bergerak sampai 5 tahun tu macam mana agak-agak sampai. Kena fikir. Dan kalau awak punya album bagus tapi tak berjaya, pasti awak frust kan. Tapi awak kena yakin lah. Kalau awak fikir, awak yakin awak bagus, awak boleh, teruskan. Kalau tak ada, awak kena buat benda lain. 5 tahun, lepas 5 tahun nak jadi 10 tahun. Bagi saya, alhamdulillah, saya pun tidak terfikir yang lebih 43 tahun masih lagi berada. Saya memang Allah Ta'ala beri saya kesihatan yang penting sebenarnya. Selain daripada kesihatan, apa juga, itulah, beri kesungguhan, beri apa yang terbaik, insyaAllah. Dan kalau kebanyakan ini sekarang ni saya lihat yang masih berkiblatkan kepada konsep album yang berbentuk tradisional ni, CD, kaset dah tak ada, mungkin CD kan.
begitu sikit berbanding dengan mereka yang mungkin mencari alternatif lain, contohnya seperti penjualan ringtone yang keluarkan EP semata-mata. Pandangan Papa? Itu sebenarnya yang cepat lah, pantas. Jadi tak ada masalah di situ. Harus benda ni harus ada perjuangan. Tu maksud saya tanggungjawab. Sebagai penulis lirik, macam DJ pun ada tanggungjawab awak. Bila nak main lagu ni, bila harus main lagu ni kan. Bila lagu ni kadang-kadang bagi saya, kalau dia boleh menyentuh perasaan orang, boleh membuat orang tu terhibur, senyum, saya rasa satu benda yang indah lah. Kalau kita cakap ibadah tu luas sangat. Kan bagi saya begitu. Okey Papa, kita berehat lagi dan selepas ini kita akan berada di talk set yang terakhir bersama dengan Papa Rock Ramli Sarip, dan yang pastinya anda sedang mengikuti ruangan Jurnal Icon 3.46 petang Radio Malaysia Selangor FM. Kami bukan sebarang stesen. Selamat petang semua. Aku yang masih